Ramai yang tanya kenapa ada kipas, mainan dan hiasan di kubur. Dalam kebanyakan kes, benda-benda ni bukan tentang amalan tertentu. Ia tentang perasaan dan niat waris. Untuk kubur bayi dan kanak-kanak, mainan atau kipas sering jadi cara waris meluahkan kasih sayang dan ingatan. Untuk kubur orang dewasa pula, hiasan kadang-kadang dibuat supaya kubur mudah dikenali atau nampak dijaga. Saya juga telah mendapatkan penjelasan daripada Majlis Ugama Islam Singapura. Secara umum, Islam menggalakkan kesederhanaan dalam urusan pengebumian dan penilaian terhadap perkara-perkara ini bergantung pada niat, adat setempat dan prinsip kesederhanaan. Sebab itu, akaun ini fokus untuk terangkan sistem dan pengurusan kubur di Singapura serta servis perkuburan kami, bukan untuk menilai perbuatan atau perasaan sesiapa. Setiap kubur ada ceritanya dan setiap waris berduka cita dengan cara yang berbeza.